Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan nombor 2. Tentukan koordinat imej untuk yang berikut. Okey, soalan A. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 64. Okey, langkah yang pertama, tandakan pusat putaran 64. So, 64 dekat sini. Kemudian sambungkan garis. Okey, kemudian tandakan arah putaran. Okey, kalau lawan arah jam, dia pusing ke sebelah kiri. Okey, so itu dia punya arah. So ingat sekali lagi, yang bergerak adalah objek, bukan pusat. Okey, bukan pusat. Pusat duduk dan diam. Okey, kemudian kita letak protractor X360, letak dekat tengah-tengah. Kemudian kita tengok dia punya jarak dia. So daripada scale ni kita nampak dia 2.1. So kita tengok sebelah kiri 2.1. So jawapannya adalah pada 2, 4. Okey. Baik. Soalan B. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 55. Okey, tandakan 55 dekat sini, 55. Okey, garis. Okey, kemudian lawan arah jam pusing ke sebelah kiri. Kemudian kita letak protractor X360. Kita tengok kawasan dia. Okey, so 2.2. Okey, 2.2 dekat sini. So cari mana 2.2? So dekat sini. Okey, kemudian kita tengok apa koordinat dia adalah 2, 2. Selesai. Okey, soalan C. Okey, pusat 4, 4. 4, 4, garis. Okey, kemudian lawan arah jam pusing sebelah kiri. Letak protractor X360. Tengok dia punya kedudukan. So, ni lebih kurang 1.7. So, dekat sini pun 1.7. Okey, so jawapannya adalah pada 1, 5. Okey, kemudian untuk D, pusat dia 3, 3. Garis. Okey, lawan arah jam. Okey, so lawan arah jam, pusing ke kiri. Letak pembaris. Tentukan kedudukan. 1.7 juga. So, cari mana 1.7, lebih kurang dekat sini. Okey, tandakan. So, jawapannya adalah pada 2, 6. Okey, 2, 6. Okey, next, E. Okey, pusat 55. Pusat dia 55. Okey, garis. Okey. Lawan arah jam pusing sebelah kiri. Okey. Jadi, kalau kita tengok, nampak macam dia pusing sebelah kanan kan? Okey, tapi ingat, yang bergerak adalah objek. Objek tu yang bergerak. So, bila dia pusing macam ni, sebenarnya dia adalah lawan arah jam. Okey, so kita letak pembaris X360 ni. Kemudian, kita tengok mana kedudukan dia. 2.2, 2.2. Okay, so jawapannya adalah pada 82. Okey, F. Okey, 2, 4. Pusat dia 2, 4, garis. Okey, kemudian kita buat arah lawan arah jam. Letak protractor X360. Okey, tengok ni, dia dekat mana ni? Ni lebih kurang 2.1, 2.1. So dekat sini. So jawapannya adalah pada 6, 5. Okey, selesai. Okey, baik. Jadi untuk dapatkan protractor X360, boleh rujuk platform yang disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum.